dan pengorbanan yang beliau lakukan di PRK Aceh Besar, yaitu alumni pesantren modern Al-Manah. Kemudian juga banyak dengan beliau telah tangan ada dari internal. Saya cerna dengan hati, betul beliau sampaikan. Kemudian kami kumpulkan bersihkan beliau toilet. Setiap pulang ke sini, mana toilet? Ya beliau tanya toilet. Nah, alhamdulillah hari ini Al-Manah gedung yang pertama ya masjid yang beliau bantu itu hampir 5 miliar. من سكرات الموت والنجاة اللهم أعز الإسلام والمشركين ودمر رحمتك اجعل جمعنا هذا جمعا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. Demikian rangkaian acara tasyakuran dan santunan hari ini. Semoga acara ini menjadi langkah awal yang baik. Selaku Master of Ceremony, mohon undur diri. Mohon maaf. Ayo.